Oh geng, ini adalah post penghargaan geng. Baru-baru ni Wira Gerhana ni ada masuk dekat event Retro Havoc 2025 dekat Dekaf Damansara. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dekat sini aku nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat korang yang sudah sentiasa support aku dari awal aku start modify Wira ni sampailah rupa Wira Gerhana ni clean macam ni geng. Tapi saya tak clean macam ni adalah untuk Retro Havoc sahaja tau. Maknanya modifikasi Wira ni masih lagi belum tamat geng. Ada jauh lagi perjalanan dia untuk siap sepenuhnya. Seperti yang korang nampak dekat sini, Wira Gerhana ni memang nampak lain lah. Sebab memang aku buat last minute puluh pagi petang siang malam untuk siapkan kereta ni sebelum Retro Havoc. Jadi ada beberapa video yang aku akan post lepas ini adalah video yang aku buat sebelum Retro Havoc tau. So guys, seperti yang korang tahu, aku ada buat 100 keping stiker Wira Gerhana limited yang aku akan bagi free kepada sesiapa yang jumpa Wira Gerhana dan tegur aku. Aku nak ucap terima kasih banyak-banyak juga dekat korang yang datang support Wira Gerhana ni dekat event Retro Havoc ni. Jujur aku cakap geng, aku tak expect akan dapat support yang sangat gempak dan banyak macam ni dari korang geng. Korang semua memang terbaik geng. Yang lagi terbaik kan, yang datang support Wira Gerhana ni tidak mengira kaum weh. Melayu, Cina, India semua support dan main Wira juga. Aku memang respect betul dekat korang geng. Maknanya komuniti Wira ni memang luas geng. So geng, yang tak dapat jumpa aku semasa Retro Havoc, aku minta maaf sangat-sangat. Mungkin masa tu aku tengah berjalan-jalan ke apa kan. Apa-apa pun, stiker Wira Gerhana ni memang laku keras weh. Dan brother ni adalah pemilik stiker yang terakhir pada Retro Havoc ni. Memang rezeki dia betul. Tapi korang jangan risau geng. Stiker ni akan ada lagi untuk event seterusnya. Terima kasih korang kerana sentiasa support aku. Ada jauh lagi perjalanan Wira ni. Okey geng, nantikan episod modifikasi Wira Gerhana ni yang seterusnya geng. Dan ini ada beberapa momen yang aku rakam dekat event Retro Havoc ni geng. Korang layan okey? Event ni memang betul Havoc geng.